Kalau tengok yang ni adalah yang selepas. Nampak bersih tak? Bersih kan? Yang ni yang sebelum. Kalau korang tengok dia punya sport rim ni memang kotor guys. Korang pakai je steam cleaner yang macam ni. Cara nak guna dia senang je. First kali korang buka, korang masukkan air. Lepas tu korang tutup. Cara nak guna dia senang je guys. Lepas korang tutup tu korang boleh on lah dia punya butang on off. Korang tekan on dan korang boleh setting dia punya level. Untuk level dia ada level 1 sampai level 6. Okey, korang on, korang tunggu kejap, nanti wap air dia akan keluar. Wap air ni panas. Okey, dia panas. Jadi senanglah kalau korang nak hilangkan minyak-minyak degil. Untuk sport rim ni, kalau korang guna degrease pun tak hilang. Okey, memang susah nak hilang. Jadi korang beli je steam cleaner macam ni. Cara nak guna dia pun senang. Okey, sekarang kita akan cuci, korang just gosok-gosok je dekat bahagian sport rim. Korang gosok tak perlu kuat-kuat, just sentar-sentar biasa je. Tapi korang boleh tengok dia punya kesan dia macam mana. Nampak? Nampak guys, memang bersih. Jadi yang mana nak dapatkan produk ni korang patut dapatkan. Kat celah-celah tu pun senang nak cuci. Nampak? Bersih kan? Nampak? Ni kita dah cuci semua sekali. Memang padu guys. Jadi yang mana belum dapatkan produk ni, korang patut dapatkan sekarang. Produk ni memang padu guys.